15 Zulkaidah 1446 Hijrah. 13 Mei 2025. Berkaitan ni 45. Berkaitan dengan bengkel dekat Kuantan tu. Dekat bengkel dekat Kuantan tu Cina Korea. Warga Korea tu dijumpai meninggal dunia dalam kedai tu, lebih kurang dalam 36 jam kematian. Kedai tu, bengkel tu ada CCTV dalam dia. Yang berkaitan dengan barang-barang yang hilang, motor hilang, kereta hilang, baju, pakaian, benda hilang dekat situ. Yang sehari ni, yang dia buat cerita pasal sakit mental lah, apa benda lah, konon dia nak kaitkan dengan aku, kehidupan dia daripada aku budak lagi kan. Korea dekat bengkel tu pun ada kematian juga. Ni dah siasat, polis Kuantan dah siasat belum? Statement saya dah bagi dah. Saya tinggalkan bengkel tu, saya duduk bercakap dengan Korea tu pada pukul 8 pagi. Saya habis tugas pukul 7 pagi dekat mahkamah tu, dengan dekat kontingen tu. Pukul 7 pagi habis 7 pagi. Saya punch card pukul 7 pagi. Pukul 8 saya jumpa dia. Sarapan pagi apa benda dekat situ. Lebih kurang dalam 9.30. 9 suku lah. 9 suku. Saya gerak balik ke Maran. Singgah dekat Maran, dekat JPN Maran, jumpa kawan tu. Dan saya pergi ke Temeluk, duduk di Temeluk. Dekat Pahit Pasir. Dekat sekolah Pahit Pasir. Nyewa. Sebab rumah tu diceroboh oleh anak Sari tu lah. Dengan Rozaimi ni, dia nak kena menguasai hak orang tu, dia nak mengganggu kerja buat dekat situ kan. Dekat komando tu turut dia bunuh. Kak Zian tu pun juga jadi mangsa pembunuhan tu. Kumpulan tu nak kena curi barang-barang, perabot apa benda, kehidupan apa benda, kad polis, gaji, sampai timbul kita ni, saya ni pinjam cuti haram. Pinjam cuti haram. Okey, dengan Rozaimi ni tadi lah. Ni DJ radio ni. Pagi ni dia bersiaran sampai daripada pukul 10 pagi sampai 2 petang. Okey, 4 jam dia bersiaran pagi ni. 13 Mei 2025, 15 Zulkaidah 1446 Hijrah. Yang dia berbincang dengan Zainizam ni, dengan dia ni berbincang pasal nak jual lembu. Masalahnya Zainizam ni dengan dia ni nak jual lembu siapa? Dia berbincang-bincang pada benda tu. Lembu yang saya bawa balik dekat sini hilang. Hilang. Yang sehari ni dia khabar dia ada lembu kot, apa benda. Pelik juga dengan statement OKU ni tadi. Dia nak meng-OKU-kan lembu-lembu tu, boleh dijual. Dia ni proses yang saya amati, dia meng-OKU-kan lembu-lembu tu. Dia meng-OKU-kan jawatan tu dekat situ. Dia cuba meng-OKU-kan saya dekat situ. Dia nak kena curi. Lepas pada tu Kak Zian yang buat tapisan keselamatan halus ke apa benda untuk pangkat datuk ke apa benda dekat situ. Istana Pahang tu kena bunuh dekat situ. Yang Cina Korea tu pun kena bunuh dekat situ. Dengan 69 komando yang menyiasat, yang ditugaskan untuk menyiasat. Itulah. Kita nak minta Poli dengan SPRM untuk siasat dana yang Rozaimi apa benda tu. Lepas pada tu polis tu dengan pemberita 999 tu buat liputan. Polis tu duit pengeraran dadah dengan duit menipu jual lembu tu apa benda tu. Kita nak poli dengan mahkamah statement. Takkan NFA benda tu. Takkan NFA
tiada tindakan lanjut. Kan? Anggota polis meninggal, penjawat awam tu dekat situ yang buat tabisan keselamatan tu, dengan warga asing daripada Korea tu meninggal. Saya koma 2 kali tau. Saya koma 2 kali kena serang. Okey. Barang-barang dalam rumah tu hilang. Anak bini saya sampai sekarang saya tak jumpa lagi. Okey. Itu statement saya. Okey, kita minta pihak kerajaan Malaysia bantu saya dalam menyelesaikan benda ni. Benda ni rumit. Ia melibatkan pengganas, tuan-tuan, puan-puan. Okey, kita jumpa lagi next video. Part 6.